Okay, bagi anda yang menghadapi masalah gastrik ataupun GERD sebab bulan puasa, Ustaz pun tuan-tuan semua menghadapi gastrik ataupun GERD yang Ustaz ni kalau kita dah peringkat GERD yang teruk sangatlah. Jadi pada tahun 2024 Ustaz dapat satu petua daripada kawan daripada anak murid Ustaz. Dia beritahu Ustaz, kalau Ustaz GERD yang kuat, kadang-kadang Ustaz tak boleh tidur dalam semalam sebab GERD. Jadi cuba Ustaz stop semua jenis-jenis gluten yang Ustaz makan. Jadi Ustaz pun Ustaz terima dah. Kebetulan tips yang dia bagi tu dekat dengan bulan puasa. Jadi pada bulan puasa Ustaz pun berazam Ustaz tak akan makan semua jenis gluten ataupun semua jenis gandum. Roti apa semua tak makan. Semua Ustaz tak makanlah apa-apa saja. Cendol ke apa semua Ustaz tak makan. Ustaz makan buah, nasi makan macam biasa, lauk makan biasa. Alhamdulillah tuan semua, pada berkat permulaan mungkin kita rasa janggal sikit dan kita rasa lain sikit, tetapi tuan-tuan semua bila dah masuk hari kedua, hari ke seminggu tuan semua, kita dah rasa lain dah. Dan masa tu GERD Ustaz makin lama makin nurun sampai sekarang 2025 tuan semua, dah Ustaz kata nak kata 100% tak ada lah, tapi Ustaz beritahu 98% tidak ada lagi GERD pada yang menyerang hidup Ustaz, insya-Allah. Dan juga waktu sahur jangan lupa makan nasi, jangan makan roti, jangan. Kadang orang ni makan cereal lah, dan macam putih lah, makan cereal apa semua. Jangan makan cereal, makan apa? Makan nasi. Ustaz makan nasi tapi dalam portion yang kecil, yang sikit lah. InsyaAllah kita niat. Masa nak makan kita niat. Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk aku menjalani puasa tersebut. InsyaAllah tuan semua, Ustaz rasa GERD tidak ada dan gastrik tidak akan hadapi untuk diri anda. Dan juga bagi anak-anak kita yang baru nak belajar puasa. Kalau boleh tuan semua, pastikan sediakan nasi yang baik untuk ataupun makanan-makanan baik. Yang paling penting kurma tu kena ada pada waktu sahur dan juga pada waktu berbuka, insya-Allah. Itu tips yang untuk anda. Kalau boleh tolong share pada sahabat lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.